Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carrie live setelah 6 hari, hampir seminggu tak ada video. Tiba-tiba hari ni Kak Nur dah sampai. Kak Nur temankan suami, dia ada program macam biasa dan Kak Nur menemani je. Kebetulan dibenarkan, okey. Suami nak Kak Nur pun orang kata nak bersantai-santai. Kita dah berumur-umur ni, menyantai lah kita kan. Kebetulan suami pajak. Kak Nur dekat hotel. Hotel ni kalau kawan-kawan orang Sejangkang dia tahulah. Antara antara Banting dengan Sejangkang, dia akan ada di tengah-tengah orang kata pekan. Okay. Hotel ni Esplanade apa benda Esplanade Hotel kalau tak salah Kak Nur lah, sebab Kak Nur bukan nyanu sangat. Suami bawa sini kita rehat-rehat lah. Okay. Nak kongsi bilik pun rasanya Kak Nur dah sampai tadi dalam pukul 12 sebab check in tadi. Lepas tu Kak Nur pergi makan dulu. Lepas tu kita lepas solat apa semua kita tidur sekejap. Ni Kak Nur bangun dalam lebih kurang dekat pukul 4 lebih ni. Sementara kita tunggu waktu asar, kita santai-santai lah. Tengok kebetulan bilik kita ni mendapat pandangan yang sangat hijau kawan-kawan. Ada perkebunan sayur. So, kalau ikutkan kat Sejangkang ni memang ramai orang tanam sayur. Di tepi jalan tu diorang ada jual. Jadi Kak Nur nampak lah orang-orang yang lalu kat sini. Nanti Kak Nur kongsi dengan kawan. Okay. Kebetulan suami pilih bilik yang orang kata katil 2. Jadi biasalah kalau kat rumah kan katil besar kan, kita berguling tu tak adalah sepak menyepak. Kak Nur ni pun boleh tahan juga tidur lah. Walaupun dah tua, tidur lasaknya. Ni Kak Nur boleh lepas mandi, kita rehat sementara kita nak tunggu waktu asar. Okey. Ni bilik pun dah kucak-kucak sebenarnya. Okey, kita kongsi sekejap lah ya. Okey. Inilah keadaan bilik kita. Nampak tak? Dah bertabur-tabur kawan-kawan. Dia 2 katil lagi ni. Selesalah tidur sendiri-sendiri kan. Ni simple tapi tengoklah barang bersepah-sepah dah kawan-kawan. Kak Nur tengok kat bawah sebab ada beg Kak Nur yang bersepah-sepah sangat. Kita kongsi bilik air. Ni bilik dia, ni TV. Ni beg Kak Nur. Ni bilik. Ni ada kan. Simple kawan-kawan. Ni bilik air. Dan Kak Nur kongsi sikit lah. Okey, kita kongsi pemandangan ni yang Kak Nur nak kongsi dengan kawan-kawan. Nampak tak? Nampak? Sorry kawan-kawan. Pemandangan ni yang Kak Nur kongsi dengan kawan. Nampak tak? Ini pekan Sejangkang lah. Kan? Nampak cantik kan? Ada kebun. Nampak? Sini semua kebun. Sampai ke sana tu kebun. Ni bawah ni jalan raya seperti biasalah. Yang ke sana kita akan menuju ke Bandar Kelang, ke apa semua. Ini kita ke Banting lah, Kuala Langat apa semualah. Okay, ni kawasan dia. Ni hotel. Anu punya hotel tingkat 5. Pemandangan ni yang Kak Nur nak kongsi dengan kawan. Kan nampak tak? Hijau. Hijau kawan-kawan. Macam-macam ada tanaman yang diorang tanam. Nampak tak? Oh, ada jagung ujung sana. Ada sawi. Macam-macam dah. Nanti diorang jual di tepi jalan. Hujung sana selalunya ada. Sebelah sana kan ada dia orang jual. Dia kawan-kawan. Serba sikit lah Kak Nur kongsi sikit. Sebab dah tak ada video sangat ni. Tak ada apa nak Kak Nur nak kongsi. Nanti dalam pukul 7 macam tu akan makan malam. Rutin macam tu lah. Maknanya dalam 3 hari ni Kak Nur di hotel ni 3 hari lah. Hari ni sampai hari Ahad. Tengah hari tu dah balik lah. Kebetulan hari Ahad tu Kak Nur ada kondangan kawan kami belajar dulu kat Kelantan. Dia buat kenduri kahwin anak dia yang perempuan dan sekalikan dengan majlis menerima menantu dia. Jadi Kak Damansara lah. Jadi kami mungkin akan ke sana juga daripada sini. Okey. Itu sajalah video Kak Nur kawan-kawan. Simple sangat. Sebabnya tak tahu nak buat video apa. Tapi hotel ni boleh tahan juga gayat.
Simple. Maknanya Kak Noh dapat spend time lah dengan suami kan. Tapi itulah, tak dapat dah 2 minggu ni, nak masuk 3 minggu. Tak dapat nak spend time dengan cucu-cucu. Rindu memang sangat rindu lah. Tapi of course bila suami cakap ikut, Kak Noh pun ikut lah. Sebabnya kita spend masa yang ada kan. Kita dah dulu masa kecil-kecil anak, kita dah sibuk dengan anak. Sekarang waktu kami berdua lah, dia di program, kebetulan dia akan ajak Kak Noh juga. Okey, itu saja kawan-kawan. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.